Tuan, kawan saya meninggal. Waris adalah seorang anak perempuan dan suami. Adik-beradik si mati ada bahagian ke? Sekarang berebut rumah. Kalau ikut faraid, suami dapat 1/4, seorang anak perempuan tu dia dapat 2/4 dan baki 1/4 tu untuk adik-beradik arwah. Tak kisahlah lelaki ataupun perempuan. Sebenarnya benda ni nak tak nak pun memang kena selesaikan lah. Sama ada mungkin suami tu pertama dia boleh mohon harta pencarian dululah ke atas harta yang si mati tinggalkan. Cuma harta pencarian ni dia nak kena tengok lah sama ada si suami ni boleh mohon harta pencarian ataupun tak. Yang tu kena tengok detail dia lah. Cara umumnya macam tu. Lepas tu bila dah selesaikan urusan tu dekat mahkamah syariah, boleh tengok berapa portion yang adik-beradik layak. Kalau kata rumah ni boleh beli bahagian diorang tu lah. Sama ada bayar tu macam mana nak bayar boleh bincang lah sama-sama. Sama ada mungkin lepas masuk nama ke ataupun macam mana tu terpulang. Tapi boleh bincang beli bahagian adik-beradik ni sama ada nilai semasa ataupun nilai perbincangan keluarga lah. Itu salah satu kaedah dia lah. Tapi macam mana pun urusan pusaka ni tetap kena siap, kena selesaikan lah. Kalau tak dia mungkin tak akan selesai sampai bila-bila dan kemungkinan rumah ni pun akan jadi terbengkalai ataupun macam-macam isu nanti timbul nanti. Dan pastinya masalah hati ni memang tak akan selesai lah selagi tak diselesaikan dengan baik.